Hari ini nak berkongsi soto masak bawang. Jom masuk dapur Kidal. Okey, udang, bubur garam kunyit. Ini kita akan gaul ya. Garam dan kunyit. Serta saya bubur cukup rasa. Saya bubur sedikit garam ya. Kita akan gaulkan sotong ya. Bagi dia sebati. Ini ada 1 labu bawang putih dan 4 ruas jari halia ya. Kita akan blender bersama dengan sedikit air. Okey, tuangkan air. Okey, ni sudah blender ya. Ini pula ada serbuk kari, serbuk cili, jintan manis, jintan putih, ketumbar dan garam masala ya. Serta ini kayu manis 1, bunga lawang 1 dan buah pelaga 3 ya. Ini ada 9 bawang merah kecil, kita akan potong dan goreng untuk buat soto masak bawang. Ini bawang kita akan potong besar-besar sedikit ya, untuk buat bawang goreng. Sebab nama pun soto masak bawang. Jadi saya akan goreng dulu bawang ni ya. Kita akan buat bawang goreng sendirilah. Okey. Ni boleh potong besar-besar sedikit ya. Kalau tak ada bawang ni, kita boleh guna pengganti dengan bawang goreng ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap ya. Kita boleh goreng buat bawang goreng. Okey kawan-kawan, kita boleh goreng, minyak dah panas, kita goreng bawang dulu ya untuk buat bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan-kawan, kita boleh goreng dulu. Okey, boleh angkat bawang goreng ya. Okey, untuk bahan sos, sos tiram, sos tomato dan sos cili ya. Okey, ini dah boleh tumis bahan yang kita blender tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis sampai naik bau dan pecah minyak ya. Okey, ni dah garing. Boleh masukkan bahan serbuk ya. Masukkan ni ya. Okey. Masuk je, lebur je semua. Okey, waktu ni kena kecilkan api supaya bahan rempah kita tak hangit. Okey. Ni kita boleh bubur sedikit air ya. Bubur sedikit air untuk elakkan hangit. Kita akan kacau ya. Api kecilkan waktu ni. Sebabnya rempah cepat hangit ya. Jadi kita kena bubur dengan air. Okey, ni boleh dikacau dan tunggu sampai pecah minyak ya. Okey, sampai dia terbit minyak macam ni. Kita akan keringkan sikit lagi ya. Boleh tambah air lagi. Boleh bubur lagi air ya. Untuk bagi masak banyak kali. Okey kawan-kawan, ni dah pecah minyak ya. Okey. Jadi kita boleh masukkan sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sotong ya. Hari ni masak sotong masak bawang. Simple, senang je kawan-kawan. Jadi waktu ni tak perlu tambah air. Sebabnya nanti sotong ni akan keluarkan air lagi ya kawan-kawan. Okey. Jadi kita kecilkan api, masak perlahan ya. Okey kawan-kawan, waktu ni boleh masukkan bahan yang lain ya. Masukkan sos tomato dalam anggaran 2 sudu ya. Ini sos tiram pun dalam anggaran 2 sudu.
dan sos cili. Kalau anggaran 2 sudu juga ya. Okey kawan-kawan, ini tak ada tambah air ya. Air sotong tu dah keluar. Okey, kita kecilkan api, masak perlahan. Masukkan 2 sudu kecil apa tu? Cukup rasa. Sebabnya okey. Ini saya tak tambah garam ya, sebabnya tadi masa sotong tadi dah bubur garam. Okey, ini dah pecah minyak ya. Jadi kita boleh masukkan apa tu? Cukup ni. Ni ayam masak sotong masak bawang, jadi bubur bawang, daun bawang ya. Okey, waktu ni kecilkan api dan bubur bawang goreng yang kita buat sendiri. Ini cara saya lah. Sebabnya sotong tak banyak, makan pun berdua. Jadi kita guna barang apa yang ada lah ya. Masukkan sedikit gula untuk balancekan rasa. Okey, dah siap ya. Ni sotong masak bawang. Super senang ya. Okey, mudah je. Dah bolehlah dihidangkan. Alhamdulillah, sotong masak bawang dah siap. Semoga kawan-kawan suka dengan perkongsian ini.